Assalamualaikum Kak. Okey, saya nak tanya satu soalan. Contohlah, yang pertama dekat tarikh ni, contoh kita buat hari ni 11 hari bulan 1 2026. Lepas tu bila kita tekan enter, dia jadi 1 hari bulan 11 2026. So, dia akan jadi November dah kat sini. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua, okey. Dekat sini butiran ni kita dah key in. So, bila kita drop down, dia tak boleh. Contoh pakai ni kan, dia tak boleh. So, kalau contoh kita nak ni, dia jadi kecil lah tulisan. So, nak kita kena cari satu persatu. Macam mana ni? Boleh selesaikan isu ni? Sebab ni komputer baru ni. Okey, Cik Syuim. Okey, untuk isu berkenaan dengan tarikh tu, okey, kami cuba masukkan tarikh 11 hari bulan 1. Okey. Dan bila tekan enter, dia akan macam biasalah, ikut format yang tetapkan kat sini. Okey, Cik Syuib boleh try dekat PC tu. Pergi dekat bahagian this column kan. Okey, pergi dekat bahagian home and then klik dekat bahagian sini. Okey, sebab dia akan keluar format cell. Just double check dia mengikut format cell yang ditetapkan tak. Sebab dia ada pilihan dekat sini. Misal kata kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Tapi biasa kami pilih yang ni. Biasa kami akan pilih yang ni juga. Tapi untuk format ni kami nampak asal dia memang macam ni. Double check kat sini dan OK. Sebab dia akan jadi macam ni lah. Ikut format dia. Double check balik untuk bahagian tu. OK, untuk second issue. Untuk bahagian yang ada drop down list macam ni kan. So, kalau ikutkan kami menggunakan circle juga. Kalau ikutkan, okay, sekarang kami gunakan circle. Kalau circle dia akan direct macam ni. Kalau macam sini, memang dia tak, dia tak boleh macam mana yang Cik Syuib request, yang tanya tadi itulah. Kalau untuk cursor, guna mouse untuk scroll down dia, scroll up dia, tak boleh. Dia kena guna one by one macam ni juga. Kena tick kat sini, dan pilih. Macam tu saja. Okey, kami tak pasti yang sebelum ni kalau boleh mungkin ikut PC. Macam contoh sebelum ni Cik Syuib ada cakap guna Max kan. Macam kami guna biasa saja. Tak pasti, mungkin that PC yang biasa, so dia tak boleh nak detect secara gunakan mouse untuk scroll down dan scroll up. Okey, itu saja. Thank you.